Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar sahabatku semua? Semoga berada di dalam keadaan sihat selalu, diberi keselamatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa lagi dengan saya Baharudin di dalam channel Ilmu Rukun dan Asas. InsyaAllah selalu akan berusaha berkongsi ilmu-ilmu dan pengetahuan yang berguna dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala untuk anda dan keluarga anda. Pada kesempatan kali ini saya akan berkongsi ilmu perkara asas yang perlu diketahui oleh jemaah haji dan umrah kali pertama berasaskan kepada musim haji tahun 2024, iaitu lokasi penting jemaah haji dan umrah kali pertama. Tentunya di channel Ilmu Rukun dan Asas diberi barakah dan manfaat ini. Namun sebelum itu, dengan kerendahan hati saya meminta anda semua terus menyokong channel Ilmu Rukun dan Asas ini dengan cara menekan tombol subscribe, juga menyalakan tombol locengnya supaya channel ini akan terus berkembang dan memberi banyak manfaat di dunia dan di akhirat. Sebagai jemaah haji dan umrah yang tidak pernah sampai ke bumi Mekah dan Madinah, anda perlulah tahu serba ringkas keadaan di sana supaya tidaklah terlalu terpinga-pinga suasana sebenar selepas menjejakkan kaki, roh dan jasad di bumi yang penuh barakah itu. Pertama, kita ambil tahu secara ringkas bentuk bumi lebih dahulu. Kedudukan Mekah hampir selari dengan kedudukan Jeddah, lapangan terbang, dan bumi Taif. Yang beza kedudukan sedikit ke atas dan sedikit ke bawah. Bumi Madinah berada di sebelah utara Mekah. Bumi Mina berada di sebelah timur kanan Mekah. Di bawah Mina terletak Muzdalifah. Ia berada di antara Mina dan Arafah. Di bawah Muzdalifah terletak Arafah, tempat pertemuan bapa dan ibu kita setelah diturunkan dan terpisah di dalam keadaan tidak tahu tempat yang baru. Perkuburan Mu'alla dan Masjid Jin pula terletak di sebelah utara, yakni atas bangunan Kaabah, keluar daripada Bukit Marwah, berjalan kaki sejauh 1.5 km, satu perjalanan sahaja. Tidak jauh berjalan kaki dan sangat rugi sekiranya tidak mengambil kesempatan menziarahi makam Sayyidatina Khadijah, seorang perempuan yang Allah Subhanahu Wa Taala kirim salam dan disampaikan oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Gua Hira pula berada di sebelah utara Mekah dan ke sebelah kanan, tempat Rasulullah SAW bersendiri di awal hampir dilantik menjadi Rasul yang disampaikan oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Supaya lebih mudah faham, kawasan Mekah ditanda dengan kawasan berwarna supaya lebih jelas kelihatan kedudukan bila berada di sana. Gambar imej 1. A adalah bangunan hospital di kedudukan sebelah utara Kaabah, iaitu sebelah Hijr Ismail.
B adalah kawasan tidak berbumbung. Waktu tengah hari sangat panas membakar cuacanya. Jubin lantai yang dipasang tidak panas. Yang panas membakar adalah bila cahaya matahari kena pada kulit kita. C adalah bangunan baru berbentuk kipas di sebelah Hijir Ismail. Dibina beberapa tingkat, cantik di sebelah dalamnya dan ramai jemaah boleh berada dalam satu-satu masa. D adalah kawasan sa'i. Keadaan sejuk sedikit di tingkat 2 berbanding dengan kawasan yang lebih terbuka. E. Ramai jemaah yang suka berada di bangunan ini, luas dan selesa. Di bangunan ini, di atas bumbung, terdapat 3 kubah kecil sederet. Terdapat juga tempat mengambil wuduk kepada jemaah lelaki berdekatan dan berhadapan dengan 3 kubah. Tempat wuduk kepada wanita tidak ada kelihatan dalam jarak yang dekat. F adalah kawasan Kaabah di tingkat lantai, tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat bumbung. G adalah dataran tawaf, tempat yang sangat baik kerana dekat dengan bangunan Kaabah. Tempat yang paling dekat untuk kita melihat Kaabah, yang kita selama ini berada di serata dunia sembahyang menghala ke satu arah. Gambar ini adalah menunjukkan dalam dan luar bangunan Kaabah. Tidak perlu risau masalah tandas di kawasan Kaabah dan Madinah. Tandas dibina di sekitar kawasan luar bangunan Kaabah dan Madinah. Tandas dibina dengan kedudukan tingkat 1 bawah paras lantai dan tingkat 2 bawah paras lantai. Bilik untuk memenuhi keperluan jemaah sangat banyak. Gambar imej 2. Pada gambar imej 2 ada menunjukkan warna merah anak panah ke arah Kaabah ke dalam, menunjukkan ia berada di dalam bangunan. Pada gambar imej 2, penunjuk berwarna kuning anak panah ke arah luar adalah bangunan yang tidak berbumbung. Pada tahun 2024, peta ini adalah zon hotel yang disediakan tabung haji kepada jemaah haji Malaysia yang berjumlah lebih kurang 32,000 setiap musim. Jemaah yang sudah berpakaian ihram menanti pesawat yang akan membawa ke bumi Mekah. Perjalanan dari KLIA ke Jeddah akan memakan masa 8 jam minima mengikut keadaan semasa. Ditambah 3 hingga 4 jam lagi
proses menanti menaiki kapal terbang, bergerak daripada tempat asal ke lapangan terbang, juga bergerak daripada lapangan terbang Jeddah hingga ke hotel tempat penginapan. Setiba di lapangan terbang Jeddah, jemaah haji akan dibawa ke tempat bas menunggu di terminal yang disediakan di lapangan terbang. Bas yang ditempah tabung haji sudah sedia menanti membawa jemaah yang baru sampai ke hotel tempat penginapan. Sila rujuk zon ABCD adalah hotel yang disediakan oleh pihak tabung haji. Taif adalah pasar buah yang terletak ke sebelah tengah benua Arab di kawasan pergunungan. Boleh membuat pilihan untuk pergi ke Taif atau tidak. Ada bas yang disediakan untuk ke sana dengan sedikit bayaran. Tempat yang kita perlu tahu adalah rumah tempat Rasulullah SAW dilahirkan. Sekarang ini sudah dibina perpustakaan di situ. Letak di lokasi sebelah Bukit Marwah, pintu keluar ke kanan, jumpa tandas, terus bergerak sampai berjumpa bangunan seperti yang ditunjukkan. Gua Hira adalah tempat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama yang disampaikan Sayyidina Jibril dengan menurunkan 5 ayat dari surah Al-Alaq. Selepas menerima wahyu, Rasulullah SAW melihat rupa sebenar Malaikat Jibril AS dengan 600 sayap di kanan dan kiri, dan membuat Rasulullah SAW sangat terkejut. Rasulullah SAW segera turun dari bukit, balik ke rumah dan meminta Sayyidatina Khadijah selimutkan baginda kerana terkejut melihat perkara yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Perkuburan Mu'alla terletak di sebelah utara dari Bukit Marwah. Jarak dari Bukit Marwah ke perkuburan Mu'alla adalah lebih kurang 1.5 km satu hala perjalanan. Makam Sayyidatina Khadijah dan anak Rasulullah SAW diletakkan di dalam satu kawasan dekat dengan pagar. Pintu masuk ke perkuburan berada di sebelah jalan besar. Ikut arah panah menuju ke bahagian atas A atau bawah B pada jarak yang lebih sesuai. Anak panah berwarna merah adalah jalan menuju ke makam di sebelah atas atau bawah. Lokasi A dipandang makam dari sebelah atas. Lokasi B dipandang makam dari sebelah bawah. Masjid Jin terletak di lokasi sebelum sampai ke makam Sayyidatina Khadijah. Dari Bukit Marwah, anggaran 1.5 km, boleh melihat jam besar dengan jelas pada masa cuaca yang baik.
Eskalator untuk naik ke bumbung terletak di bangunan E di pintu 91 dan 92. Boleh juga naik ke tingkat bumbung melalui tempat-tempat yang berdekatan dengan pintu 91 dan 92. Wuduk boleh diambil di banyak lokasi tandas di luar bangunan Kaabah. Tambahan, di beberapa lokasi di dalam bangunan Kaabah dan di lokasi setiap tangga turun ke dataran tawaf diletakkan penunjuk tempat wuduk lelaki dan perempuan. Terdapat juga lokasi berwuduk di atas bangunan bumbung berdekatan 3 kubah kecil di bangunan E. Air yang ditekan pada tombol akan keluar dan berhenti secara automatik dalam satu tempoh yang pendek. Suasana di sekitar luar dan dalam bangunan Kaabah sentiasa sibuk dengan pergerakan keluar dan masuk untuk melakukan ibadah. Di Arafah sangatlah beruntung orang yang diberi kekuatan untuk berada di Jabal Rahmah dan sempat berdoa dengan doa-doa yang sudah disediakan. Suasana di dalam kemah di hari Arafah. Suasana di luar kemah di waktu malam dan siang. Masing-masing berdoa bersungguh-sungguh kerana tidak ada lagi peluang selepas balik ke negara masing-masing. Dan peluang ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada makhluk yang dipilih sahaja untuk berada di bumi terbaik dan di waktu yang sangat mustajab. Berjuta-juta makhluk yang menanti giliran masing-masing dan ada yang tidak sempat sampai ke Mekah sudah dipanggil untuk balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan tandas di bumi Arafah, Muzdalifah dan Mina sangat selesa. Hanya perlu bersabar menanti giliran kerana ramai yang menanti untuk selesaikan masalah memulihkan kesihatan dan kesegaran. Muzdalifah adalah satu padang di mana berkumpul untuk satu tempoh yang sudah ditetapkan, menanti waktu yang sesuai untuk bergerak ke bumi Mina dan tinggal di dalam kemah yang sudah disediakan. Di sinilah kita belajar bertolak ansur, membuang kepentingan diri sendiri dan bersama-sama memberi keselesaan kepada semua jemaah yang menjadi saudara kita di Mina sementara menanti untuk melontar di Jamrah pada masa yang sudah ditetapkan. Mina adalah tempat persinggahan sementara menunggu untuk melontar di 3 Jamrah mengikut masa yang sudah ditetapkan. Semua ibadat ini memerlukan jemaah menggunakan tenaga yang banyak dengan berjalan setiap hari sejauh 5 km lebih. Kerana itu, sebelum kita menunaikan ibadat haji, dianjurkan setiap jemaah berjalan sekurangnya 4 km setiap hari di tempat masing-masing. Sangat membantu kepada sesiapa yang berjaya menjalani senaman berjalan setiap hari.
Tandas di Mina sangat selesa dan banyak dibina untuk memudahkan semua jemaah lelaki dan perempuan. Kita semua perlu timbang rasa semasa menggunakan tandas. Ada ketika jemaah perempuan lebih ramai dan akan menggunakan tandas di sebelah pihak lelaki. Di sinilah nanti bila kita ditanya mengenai siapakah saudara kita bila menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menjawab semua jemaah adalah saudara kita semasa menunaikan ibadat haji dengan cara bertolak ansur di dalam masa-masa yang tertentu. Rumah sembelihan. Pertama, pakai pakaian yang sesuai, t-shirt dan seluar trek dan bekal air minuman. Bawa juga payung dan kain serban, sebaiknya berwarna putih untuk elak cuaca yang panas. Kedua, tolong jangan guna aplikasi Waze ataupun Google Map untuk ke sana kerana aplikasi ini akan tunjuk arah dengan berpandukan satelit dengan mengguna kenderaan tidak sesuai untuk jemaah haji yang berjalan kaki. Ikut sahaja penunjuk papan tanda yang diletakkan. Jalan kaki terus mengikut laluan hingga sampai ke hujung jalan dengan melalui dua terowong dan akan kelihatan bangunan sembelihan kurban berwarna kuning di hujung jalan. Di bangunan luar sebelum masuk disediakan kaunter bayaran dalam mata wang rial ataupun dolar. Pilihan masing-masing menggunakan mata wang tersebut untuk membuat bayaran. Selepas buat bayaran, bawa resit dan tunjukkan kepada pekerja bertugas di pintu masuk ke tempat sembelihan. Pada tahun 2024, nilai seekor kambing adalah 720 rial. Bila masuk ke dalam, ada pekerja yang meminta tambahan 10 rial lagi sebagai upah kerja. Jadi jumlah semua adalah 730 rial. Tak perlulah kita berkira sangat kerana tujuan kita pun untuk berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke dalam tempat sembelihan melalui pintu yang ditunjukkan seperti yang dilihat di dalam gambar itu. Kambing-kambing yang menanti giliran untuk disembelih. Ramai pekerja bertugas. Pekerja berbaju merah bertugas untuk sembelih. Pekerja berbaju hijau bertugas untuk membawa kambing dan dibaringkan untuk disembelih. Kambing yang sudah disembelih akan disangkut pada penyangkut dan bergerak menuju ke tingkat atas untuk menjalani proses yang lain. Pekerja berbaju kuning bertugas untuk membersihkan darah selepas proses sembelihan dilakukan. Jamrah adalah batu kecil yang perlu dilontar sebanyak 7 biji ke arah Aqabah pada hari pertama melontar. Selepas melontar, jemaah bolehlah melakukan tahallul untuk lepas daripada pantang larang perkara yang tidak boleh dilakukan. Melakukan lontaran di waktu malam adalah keadaan yang lebih melegakan dengan cuaca yang lebih tidak panas daripada melakukan lontaran pada waktu siang hari kerana cuaca yang panas.
Bagi yang sudah mencapai umur 50 tahun ke atas, dinasihatkan melakukan lontaran pada waktu malam. Dinasihatkan juga uncang batu berwarna biru atau lain biarlah sentiasa berada di dalam beg kecil berwarna merah atau lain mengikut kesesuaian penaja yang disediakan pihak tabung haji sehinggalah selesai semua urusan ibadat melontar. Di sebelah Bukit Uhud ke arah timur terletak lapangan terbang Madinah. Madinah pula berada di utara Mekah. Bukit Uhud berada di sebelah utara Madinah. Bukit Garam, iaitu Jabal Habasyi atau Bukit Dajjal, pula berada di sebelah barat, iaitu kiri dan ke atas Madinah dengan jarak lebih kurang 12.5 km. Difahamkan di atas Bukit Garam dibina bangunan-bangunan kerajaan. Pagar di sekitar Masjid Nabi diwarnakan supaya jemaah yang kali pertama tidak terkeliru dengan jalan masuk dan keluar mengikut warna dan nombor pada pintu tersebut. Sebelah hadapan masjid menghadap Kaabah berwarna hijau. Sebelah perkuburan Baqi' timur masjid berwarna biru menghadap Kaabah. Sebelah belakang masjid arah utara pintu berwarna merah. Sebelah barat masjid pintu berwarna oranye. Pasukan Keselamatan Madinah menjaga makam isteri Rasulullah SAW daripada diganggu oleh puak-puak pelampau pada masa-masa yang tertentu. Beginilah keadaan makam di Baqi'. Biasanya jemaah akan dibawa ziarah ke Masjid Quba. Beginilah rupa Muzium Darul Madinah berada di sebelah timur Madinah dan di sebelah bawah kedudukan lapangan terbang. Bacalah suratul Al-Ikhlas sebanyaknya semasa anda berada di bumi Mekah dan mendapat manfaat daripada kelebihan ketika berada di bumi Mekah dan juga bumi Madinah. Semoga dengan perkongsian ilmu tersebut dapat memberi manfaat kepada anda semua. Untuk memiliki tubuh badan yang sihat, kita perlulah minum air yang betul dan berkualiti melalui mesin ionizer water yang memiliki sijil ISO 13485 yang menghasilkan air yang sangat halus molekul supaya boleh meresap ke dalam sel dalam darah yang mengalir supaya memperolehi kesihatan pada tahap maksimal yang membolehkan tubuh badan lebih sihat dan boleh melakukan lebih banyak amalan. Juga menggunakan alat berteknologi gelombang terahertz yang dapat membantu kesihatan bertambah baik, sihat, kuat, cergas, serta bertambah amalan kebaikan bekalan ke negara akhirat. Semoga kita bertemu lagi di dalam video yang lain dengan ilmu yang lain yang dapat memberi manfaat dan faedah
kepada kita semua, insya-Allah, rujuk di bahagian keterangan atau perihal